Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi kita peluang dalam hari-hari mulia Zulhijjah. Hari yang dipenuhi dengan pengorbanan, keikhlasan dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam suasana ibadah haji, kan, di saat ni di mana kalau sahabat-sahabat kita sedang menunaikan dia punya rukun Islam yang kelima tu di tanah suci, masih lagi meneruskan lontaran di 3 jamrah, satu simbol besar melawan godaan, bisikan dan tipu daya syaitan. Manakala dekat tanah air kita ada yang masih lagi meneruskan ibadah kurban hingga esok. Menyembelih bukan sekadar haiwan, tetapi mendidik hati untuk mematikan sifat ego, tamak dan cinta dunia. Dan sangat menarik dalam suasana ibadah yang mengajar kita tentang syaitan, inilah yang sebenarnya membincangkan satu lagi bentuk serangan yang halus terhadap manusia, iaitu sihir khayali yang merupakan juga legasi Firaun yang masih hidup hingga ke akhir zaman. Kan, Tuan Said, apa Ya, ni, Firaun ni dah lama tenggelam, tapi cara fikir dia masih lagi diwarisi, kan. Jadi hari ini manusia tidak lagi disihir hanya dengan tongkat dan tali, tapi sebenarnya dengan persepsi, dengan manipulasi, dengan ilusi, dengan sistem yang membuatkan kita semua keliru antara kebenaran dan kebatilan. Jadi yang batil dihias hingga nampak benar, yang benar pula dipandang pelik dan asing sekarang ni, kan. Maka pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung perbahasan yang sangat penting dan merupakan perbahasan kita tentang topik khayali. Ini adalah topik yang terakhir untuk bulan ini, dan bulan depan kita akan masuk topik baru. Dan bagaimana umat akhir zaman sedang berhadapan dengan fitnah yang menyerang akal, emosi dan roh manusia secara perlahan-lahan. Jadi semoga majlis pada pagi ini menjadi asbab untuk Allah membuka mata hati kita, memelihara iman kita dan menjauhkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi dengan itu saya serahkan majlis ini kepada penyampai kita, Tuan Said Abdul Aziz Al-Kubra, untuk memulakan dengan doa dan seterusnya. Saya serahkan sesi ini kepada Tuan Said. Dipersilakan. terima kasih Mauji yang dimuliakan, dan juga pada semua pemirsa-pemirsa, penonton-penonton yang ada dalam talian Zoom Pondok Ilmu Online ni. Salam Aidil Adha. Semoga semangat pengorbanan yang ditimbulkan, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu mengalir dalam darah-darah kita dan sebagainya. InsyaAllah. Kita mulakan dengan doa insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma rzuqna murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma la tahrimna lazzatan nazari ila wajhikal karim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang dihormati dan juga disayangi sahabat-sahabat semua dan juga pendengar-pendengar dalam siaran Pondok Ilmu Online yang dimuliakan. Dan bersempena dengan Aidiladha ni juga saya mengucapkan salam Aidiladha kepada tuan-tuan. Semoga terus mengalir semangat pengorbanan yang diberikan, yang ditunjukkan, yang dipamerkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ketundukan yang begitu ikhlas daripada baginda Nabi Ismail alaihissalam juga. Dan semoga semangat itu terus mengalir sebagaimana cerita itu masih tetap tertera di dalam Al-Quran sebenarnya. Dan cerita Nabi Ibrahim ni tidak lepas sempena bulan Zulhijjah yang mulia dan bertepatan juga dengan tajuk yang sering kita bahaskan iaitu Sihir Khayali ini untuk bulan ini, untuk sesi yang ketiga dan sesi yang terakhir ini. Dia tidak lepas daripada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya. Jadi Sihir Khayali ini dibawa dan dihidupkan oleh Namrud sebenarnya. Dia dibawa dan dihidupkan oleh Namrud. Saya mulakan mukaddimah dia. Dia dimulakan oleh Namrud bin Kush. Tonton tulis. Namrud bin Kush. Kush bin Ham. Ham bin Nuh. Jadi Namrud bin Kush bin Ham bin Nuh. Namrud itu cicitnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Itu cicit kepada Nabi Nuh. Dan selepas banjir besar, Nabi Nuh hanya tinggal 3 orang anak. Ham, Syam, Yafid. 3 orang saja tinggal. Ham, Syam, Yafid. Yang tu anak dia. Yang lain-lain tu dalam bahteranya digambarkan dalam manuskrip dan juga transkrip lama. Ada lebih kurang 83 orang yang ada dalam bahtera Nabi Nuh. Jadi, berkaitan dengan Sihir Khayali ini, dia merupakan legasi daripada Namrud bin Kush bin Ham. Dan diceritakan juga dalam tafsir-tafsir, sama ada tafsir-tafsir daripada Islam sendiri maupun di dalam cerita-cerita yang tertera di dalam Jewish literature maupun di dalam Christian literature. Saya panggil Jewish literature, saya tak panggil kitab Taurat sebab pada pandangan saya kitab Taurat telah lama diubah suai. Jadi tak boleh pakai. Yang boleh pakai ni tuan-tuan boleh dengar cerita boleh. Tapi yang melibatkan cerita-cerita yang melibatkan aqaidul iman, dia kena tolak tepi cerita mereka ni. Tapi cerita ni dia melibatkan juga tentang persejarahan yang jarang dibahas juga. Jadi gitu. Jadi antara 3 anak ni, bila kita cerita tentang ilmu psikologi, ilmu fitan, dia tak boleh lari daripada beberapa figura-figura penting. Yang pertama Namrud, dia tak boleh lari, dia tak boleh lepas lari. Sebab dialah pendiri pertama yang menghidupkan sihir-sihir ni dalam 2 bentuk. Sihir hakiki dan juga sihir khayali. Namrud. Dan dia tak boleh lepas juga daripada figura yang kedua, iaitu bini dia, Semiramis nama dia. Bini dia namanya Semiramis. Sebenarnya bini
bini Namrud ni, Semiramis ni juga merupakan mak dia asal dia. Dia tak boleh lepas. So yang pertama Namrud, yang kedua Semiramis, yang ketiga Kush. Pak kepada Namrud. Dia kalau cerita fitan, dia tak boleh lari tiga benda ni. Dan Namrud lah yang merupakan manusia pertama yang mempopularkan seks songsang ni tuan-tuan. Yang menjadi ikutan akhir zaman. Macam tu. Ini, jadi kita kena faham tu. Jadi itu yang pertama, pembukaan yang pertama. Jadi perbincangan kita mengenai psikologi fitan ini tidak boleh tidak, mesti seiring dan mengikuti salah satu cabang fiqh. Apakah cerita kita ni dalam konteks agama ada tak bahagian ilmu dia tentang tu? Ada. Nama dia adalah fikih tahawulat, dia panggil. Fikih tahawulat. Dia ada fikih muamalat, dia ada fikih jinayat, dia ada fikih, dia yang jarang orang bahas ni adalah fikih tahawulat yang bermaksud itu kepahaman kita tentang perubahan situasi daripada satu hal keadaan kepada satu hal keadaan yang lain yang terjadi di sepanjang sejarah kemanusiaan sehinggalah akhir sejarah kemanusiaan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud fikih tahawulat Mauji. Dia ada. Jadi jangan risau ni ilmu apa ni tak pernah dengar ni. Jarang orang dengar sebenarnya. Jadi roh perbincangan kita sepanjang tajuk ini berlaku bertitik tolak daripada Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Dia bertitik tolak daripada sana. Roh perbincangan kita ini juga sepanjang tajuk ini juga bertitik tolak daripada hadis Jibril alaihi salam. Tonton tulis hadis Jibril, kemudian nanti tonton Google cari. Hadis Jibril alaihi salam yang masyhur mengenai pertama iman, Islam dan ihsan yang ketiga. Sebenarnya hadis tu ada empat. Iman, Islam, ihsan dan as-sa'ah, hari kiamat sebenarnya. Tu dia punya full text dia. Cuma jangan hari kiamat tu tadi apa? as-sa'ah. As-sa'ah, okey. As-sa'ah. Tiga poin tadi itu iman, Islam, ihsan selalu disebut sebagai tiga rukun ad-din, tiga rukun agama. Namun sebenarnya dalam hadis Jibril alaihi salam itu mengandungi rukun ad-din yang keempat, iaitu tanda-tanda kiamat. Itu as-sa'ah. Ada sebut, tapi jarang lah tuan-tuan duk dengar sebenarnya. Jadi saya mulakan hari ini tu dengan benda tu supaya tuan-tuan mantap, tuan-tuan tak perlu risau dan sebagainya juga. Tengok tajuk, lepas tu tengok tukang present pun tak tahu main mana celah pokok pisang mana kadang-kadang kan. Jadi jarang orang bahas. Saya sambung. Jadi hadis tu saya bacakan sikit untuk tuan-tuan. Saya bacakan sikit kepada tuan-tuan. Nah, perhatikan apabila Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Jibril menyerupa menjadi manusia dan datang kepada Nabi Muhammad dalam kalangan sahabat-sahabat semua, waktu tu dalam Masjid Nabawi. Dan Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, ceritakan kepadaku yang pertama tentang iman, ceritakan kepadaku tentang Islam, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Dan yang keempat dia tanya, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Dia tanya Nabi SAW. Kemudian Nabi jawab, yang tidakkah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, kata Nabi. Kemudian Jibril berkata, maka begitu, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Jadi ada 4 rukun agama kita sebenarnya yang jarang dilengkapkan sebenarnya. Yang selalu dia perbahas, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat ni diasingkan. Jadi psikologi fitan tu jatuhnya di situ. Hadis tu riwayat Muslim. Dan Nabi jawab, dalam tu Nabi jawab. Dalam hadis tu riwayat Muslim ni Nabi jawab. Nabi jawab tanda-tandanya.
apabila ni yang pertama dia jawab 2 tanda aja, tapi di tempat lain banyak Nabi jawab. Nabi jawab yang pertama, apabila engkau melihat, apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, apabila seorang perempuan melahirkan anaknya dan anak dia tu jadi tuan sebenarnya. Itu yang pertama Nabi sebut. Kesinambungan hadis tu. Dan yang kedua, dan apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam, orang yang tidak berkasut, berkaki ayam, tidak berpakaian mana, dan papa kedana, Nabi sebut, yang hanya mengempala kambing, berlumba-lumba, membina bangunan. Itu Nabi sebut 2 dalam konteks hadis tu. Dan tanda-tanda kiamat itu banyak di tempat lain. Okey. Saya mulakan dengan tu Mak Uji sebagai nak memantapkan pemahaman semua. Jadi sebelum kita pergi jauh lagi, takut ada tanya-tanya, ada kaitan ke dengan akar idul iman kita? Ada. Yang jarang dibahas. Banyak agamawan, sesetengah agamawan sekarang, dia baca 3 tu saja. Yang last tu panjang hadis tu. Jadi kita sambung ni tuan-tuan. Jadi antara kebanyakan yang kita ni dialpakan, seakan-akan ada suatu tangan-tangan gaib yang mengolah agama ini, membuatkan kita lupa pada benda-benda yang begitu penting. Seakan-akan ada yang menyebabkan kita ini menjadi lupa. Padahal rukun ad-din itu ada 4 dan sering dilupakan oleh kebanyakan orang yang terus alpa menguruskan kesibukan dunia. Nah, tuan-tuan kalau nak lebih faham mendalam, tuan-tuan boleh dapatkan kitab daripada Habib Abu Bakar Al-Adni nama dia. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab tentang fitan ni daripada salah seorang ulama fitan yang terkenal juga, iaitu almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kitab dia yang bertajuk Tawabbit wa Al-Mutaghayyir. Tawabbit wa Al-Mutaghayyir. Ini kitab dia tu. Supaya tuan-tuan boleh baca, fahamkan benda tu. Kalau ada orang mengajak, baguslah. Dan nanti kalau tak ada orang mengajak ke, saya baca bolehlah, tapi nak mengajak tuan-tuan tak tersesuai dengan saya. Saya boleh mengajak daripada perspektif falsafah begini, bolehlah. Okey, saya teruskan. Nah, saya teruskan. Rasulullah SAW juga bersabda, aku mewasiatkan kepada kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya mendengar serta taat sekalipun kamu diperintah oleh seorang hamba. Okey, dengar tu. Sesungguhnya barang siapa dalam kalangan kamu yang masih hidup nanti, nescaya dia akan melihat banyak perselisihan. Yang pertama, poin dia. Maka, hendaklah kamu sekalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia, Nabi sebut, dengan gerahammu, iaitu berpegang teguh maksudnya. Dan berwaspadalah kamu daripada perkara-perkara yang diadakan. Bid'ah dan sebagainya. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Hasan Sahih status hadisnya. Gitu. Itu pembukaan saya, Mak Uji. Pembukaan saya. Jadi saya masuk kepada poin yang pertama. Bapak sihir khayali dunia. Tajuk saya poin yang pertama. Bapak kepada sihir khayali dunia. Bapak kepada sihir khayali dunia. Kisah Namrud di dalam Al-Quran. Kisah Namrud dalam Quran ni. Nama penuh Namrud ni Namrud bin Kush bin Sam bin Nuh. Namrud bin Kush bin Sam bin Nuh. Ada kaitan hingga ke zaman moden hari ini. Kisah Namrud dalam Quran ada kaitan hingga ke zaman moden hari ini dan sampai akhir zaman. Selain daripada kisah yang berkaitan Namrud dan perjuangan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tengok, dia selari. Dia selari. Ia juga berkaitan dengan keinginan Namrud
untuk menguasai dunia. Tuan-tuan jangan lupa. Itulah agenda paling besar Namrud yang diteruskan oleh cucu cicit keturunan dia yang sekarang ni berlindung di sebalik berbagai-bagai nama. Kita aja yang tak pernah menyelusuri genealogi Namrud. Kita tak menyelusuri sebab kita tak diajar. Kita diajar tidak mementingkan hal yang penting, iaitu ilmu fitan. Tiang seri agama yang keempat. Yang pertama iman, Islam, ihsan dan as-sa'ah. As-sa'ah ni tak diajar betul-betul. Ini yang merosakkan kita punya kepahaman menyeluruh kita sebenarnya. Ya. Jadi mari kita menelusuri. Mari kita selusuri pelan-pelan. Penting tuan-tuan faham ni supaya tuan-tuan dapat membaca banyak, terlampau banyak sebenarnya. Jadi saya sendiri pun bila compilekan nota-nota untuk tuan-tuan ni, saya fokus kepada yang saya rasa penting. Terutamanya memahami dia punya pendiri asal dia tu. Jadi nama Namrud dalam bahasa Hebrew berasal dari kata marat. Marat. Namrud tu daripada bahasa Hebrew kata marat yang bererti membangkang. Membangkang ataupun murtad lah bahasa kita. Okey, yang pertama. Dan bahasa adalah bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab. Okey? Contoh kata marat dalam bahasa Arab ialah ridda. Ridda. Ridda yang bermaksud murtad. Dia lebih kurang. Marat, ridda. Marat Ibrani, ridda bahasa Arab. So dia akad dia sama. Itu sahih. Kalau menurut pakar bahasa lurah Arab, Profesor Dr. Soleha. Saya dapat ni daripada Profesor Dr. Soleha. Saya banyak mengaji dengan dia akad kata tu sebenarnya. Nak bagi faham. Jadi ketahuilah bahawa manusia pertama di muka bumi ni yang murtad. Manusia pertama yang murtad dan musyrik dan kemudian mengaku sebagai Tuhan adalah Namrud. Jarang kan orang bahas Mak Uji kan cerita Namrud kan? Betul. Ni Mak Uji sambil Tuan Saib cakap sebenarnya Mak Uji pun buat carian jugalah kan. Macam dia kata Namrud dikaitkan dengan perkataan marat dalam bahasa Hebrew yang membawa maksud memberontak, membangkang, menentang otoriti. Itu maksud dia dekat dalam tu. Masya Allah. Betul. Jarang orang bahas Namrud ni sebenarnya. Seakan-akan ada tangan gaib tak mau manusia tahu tentang Namrud. Jadi kelas pondok ilmu ni Wallahualam lah. Semoga mendapat barakah. Saya sambung cerita. Saya ni minat dengan Namrud daripada dulu. Sebab mungkin cerita-cerita daripada Toki saya dan cerita-cerita daripada Abuya saya selalu cerita Dajjal, Namrud, Fir'aun. Dia selalu cerita. Saya kecil lagi dia duduk cerita. Jadi menyebabkan curiosity saya tu tinggi untuk mencari. Saya sambung cerita. Nanti takut tak dan masa. Jadi kerajaan musyrik, kerajaan murtad yang pertama di muka bumi adalah yang tertubuh di muka bumi ini adalah kerajaan Namrud, kerajaan Babylon tu sendiri. Kita diangkat Babylon tu sebagai tamadun manusia. Tengok dia punya penyelewengan. Ni sihir dia. Ni sihir kita tak tahu. Kita tak sanggup terima perkataan baru. Sihir khayali adalah pemesongan pemikiran. Kita tak sanggup terima sebab benda tu terlampau gaib, terlampau gharib, terlampau jauh sebab tak ada orang mention bahawa sihir khayali adalah proses pemesongan yang dimulakan oleh Namrud sebenarnya. Kita tak sanggup, dunia hari ini tak sanggup. Percayalah, saya dan Prof. Soleh memang selalu kena belasah sebab apa menyimpang daripada tafsiran-tafsiran prime manusia hari ini. Kami berdua, saya berdua dengan dia, Prof. Soleha terutamanya. Kami menyimpang daripada tafsiran prime, dia panggil. Kita tidak mengambil daripada sumber primer yang ada, yang dibangunkan oleh anak cucu Namrud semua sebenarnya.
Jadi kita kembali kepada sumber Al-Quran. Sebab kita yakin pada hadis Nabi tadi. Gigitlah dengan geraham. Faham tak? Yakinlah. InsyaAllah akan ditemukan. Baik, saya sambung. Nah, kerajaan Babylon ni, dia berdiri sekitar 2,500 tahun yang lalu. Di Babylon. Dan dia berkuasa menguasai dunia, tuan-tuan. Dia menguasai dunia. Babylon selama hampir 400-500 tahun. Punyalah lama. Tuan boleh bayangkan tak dalam tempoh 400-500 tahun menguasai dunia. Tuan rasa-rasa ilmu murtad Namrud ni menyebar tak ke seluruh dunia? Saya tanya soalan kapau dia panggil. Soalan For sure. For sure. Berapa? Tuan boleh bayangkan tak selama 400-500 tahun ni Namrud menguasai dunia melalui kerajaan Babylon. Ilmu murtad dia ni, ilmu melawan Tuhan, ilmu sihir hayali dia ni, ilmu menyembah berhala ni. Menyembah berhala satu babak, menyembah berhala hayali dua babak. Tuan rasa-rasa menyebar tak ke seluruh dunia? Soalan mudah. Okey, untuk tuan-tuan renung-renungkanlah dan fikir-fikirkan. Okey, saya sambung cerita Namrud. Namrud adalah manusia pertama yang memerintahkan agar membuat binaan-binaan yang besar. Ni poin ni lagi satu. Namrud adalah manusia pertama yang memerintahkan agar membuat bangunan. Dan yang paling terkenal adalah Tower of Babel, Menara Babylon. Menara Babylon, dipanggil Tower of Babel. Menara ni dibangunkan oleh Namrud dengan doktrin, dengan moto, dengan pilgrim, dengan piagam pilihan raya. Faham tak? Piagam pilihan raya. Dia bangunkan satu wawasan untuk membunuh Tuhan. Dengar, tuan-tuan dengar. Dia bangunkan satu gagasan. Mari kita bunuh Tuhan Nuh. Dia lancarkan satu kempen pilihan raya dia kepada seluruh penduduk dunia zaman tu untuk membina Menara Babel dengan moto dia, mari kita bunuh Tuhannya Nuh yang telah memberikan kita banjir besar. Itu dia punya slogan pilihan raya dia. Slogan yang menyatukan seluruh manusia. Dan Menara Babel dibangunkan dengan sukarela, bukan dengan kerja paksa Mak Uji. Bukan. Menara Babel dibangunkan dengan sukarela. Orang semua percaya kepada gagasan pemikiran Namrud tu untuk membunuh Tuhan Nuh yang buat banjir besar yang menghapuskan banyak manusia. Jadi orang ni sepakat percaya ke dia. Ini titik awal di mana sihir hayali itu mesti dikenali adalah penyelewengan. Dia panggil itu kalau dalam bahasa psikologi Mak Uji, the falasi pemikiran, pemalsuan pemikiran. Maklumat ada tapi dipesong. Ini asas kepada memahami sihir hayali di dunia moden hari ini. Ya, Menara Babylon, Menara Babel. Dan tuan-tuan tahu kan cerita Menara Babel? Naik sampai separuh macam tu. Bangunan pencakar langit ni naik sampai separuh, Allah menurunkan bala. Ini mengikut scripture, Jewish scripture, cerita Israeliat ni. Allah menurunkan bala daripada seluruh penduduk bumi tu yang waktu tu semua bercakap dalam satu bahasa. Tiba-tiba semua orang bercakap dalam bahasa yang berbeza. Jadi arahan untuk menyiapkan tu tak boleh siap, Mak Uji. Sebelum tu semua manusia bercakap dalam satu bahasa saja. Selepas peristiwa itu manusia berbeza-beza bahasa. Saya sambung. Dia telah membina Menara Babel dan kota Babylon yang amat masyhur. Menara Babel, kota Nineveh, kota Nineveh dan kota-kota lain dia bina.
Dan keinginan Namrud ingin menguasai dunia ini di bawah satu pemerintahannya itulah yang hari ini kita relate balik pada kita hari, yang disebut sebagai New World Order. Dapat kaitkan tak? Namrud membuat batu bata. Dia buat batu bata. Teknologi batu bata ni macam ni yang kat dinding belakang saya ni. Dialah manusia pertama yang mencipta teknologi batu bata. Ambil daripada tanah kemudian bakar dan membina menara Babel tu. Okey. Dan dalam bahasa Inggeris batu bata ni Mak Uji dipanggil mason. Dipanggil mason. Mason. Dan mereka inilah yang mula dikenali sebagai mason. Mason ni ikatan bata. Ni ikatan bata. Dan pada zaman moden hari ini dia disebut sebagai Freemason. Okey, nampak? Okey. Dan mereka cukup hebat dalam seni bina architecture. Dan waktu saya sekolah dulu, tingkatan 4 di sekolah teknik, saya masuk mula-mula sekolah teknik tu, saya masuk dalam bidang kejuruteraan awam. Dan semua bentuk ikatan bata ni semua nama-nama Roman, nama-nama Babylon lama-lama. Contohnya English bond, English bonding, Roman bonding, macam-macam. Dia sebut ikat bata tu. Dia doktrinkan kita begitu. Okey. Dan cita-cita Namrud pada ketika itu tidak kesampaian, tuan-tuan . Tidak kesampaian. Tuan-tuan jangan lupa. Dia mati itu dikabarkan jenazahnya itu dimutilasi lah. Dia kerak jenazah dia. Lepas dia mati sebab nyamuk, dalam Quran sebut dia mati kerana seekor nyamuk. Ya. Tuhan nak tunjuk hebat hang ni kalah dengan nyamuk seekor. Tuhan nak hina dia sebenarnya kalau kita faham bahasa Quran yang dalam. Tapi orang tak cerita mayatnya itu dimutasi, dipotong-potong-potong, dibawa di seluruh empire Namrud di dunia. Ni orang tak cerita. Jadi kisah Namrud ni berlanjutan hingga ke hari ini dan diwarisi oleh keturunan-keturunannya yang banyak. Antara yang mula mewarisinya adalah, kita sambung poin yang kedua, Fir'aun. Itu juga sebab selepas kematian Namrud, Semiramis balik ke negeri asal dia. Tadi kan saya sebut, dia kalau cerita Mak dia. ya, Semiramis ni balik ke negeri asalnya iaitu negeri Mesir. Semiramis asal daripada Mesir, menikah dengan Kush, Pok Namrud. Pendiri kerajaan Babylon adalah Kush bin Ham. Kush tu kulit hitam. Tuan kena ingat. Kush tu kulit hitam. Dan dia menikah dengan Semiramis ni kulit dia cerah sikit. Anak kepada Ham ni. Ham ni adalah anak Nabi Nuh yang agak ketegang jugalah. Dia tak adalah sampai neraka, tak masuk atas kapal. Dia ikut. Tapi lepas pada banjir besar tu, dia membawa diri. Dia bawa diri. Dan dia lawan Nabi Nuh lepas tu. Dialah yang melahirkan genealogi ini kembali. Dan Semiramis balik ke Mesir. Dan menyambung tradisi Namrud di bumi Mesir dengan mendirikan dinasti Fir'aun yang banyak. Jadi jumlah kejahatan dan kezaliman yang banyak di antaranya, dia mengahwini ibu kandungnya sendiri, Namrud ni. Yang bernama Semiramis. Setelah Namrud meninggal dunia, ibu yang merangkap isteri tersebut menyebarkan ajaran Namrud di bumi Mesir pula. Ini dia punya genealogi ilmu sihir tu, Mak Uji. Genealogi dia tu. Dia mai daripada Babylon. Sebab dalam Quran sebut, dalam surah Al-Baqarah, tentang Harut dan Marut tu di negeri Babylon sebenarnya. Harut dan Marut tu. Bila Bani Israel tuduh kata depa Harut Marut ni ajak depa sihir, Harut Marut kata, "Dak, aku tak ajak hangpa sihir, hangpa yang buat. Kami ni adalah ujian." Kalau macam tu, Nabi Sulaiman lah yang mengajak sihir. Kejadian Harut dan Marut itu di bumi Babylon. Okey, dan disambung di bumi Egypt oleh Fir'aun. Tonton dengar. Ini penting sekali. Jadi setelah Namrud meninggal dunia, ibu yang merangkap sebagai isteri sebut menyebarkan ajaran itu di bumi Mesir.
Dan dia mengatakan bahawa Namrud tetap hidup selama-lamanya. Walaupun jasadnya telah mati. Dan dia buktikan itu dengan dia mengandung anak luar nikah tau. Anak ni. Dan dia mengatakan anak tu sama dia label dengan Nabi Isa. Faham tak? Orang ni tak tahu sebenarnya bahawa mereka berkedudukan dengan siapa-siapa ke Semiramis ni. Di Mesir orang tak tahu. Dan anak itu diberi nama Tammuz kemudian. Tammuz. Ni cikal bakal banyak benda di dunia, Mak Uji. Walaupun jasad Namrud tu telah dipotong-potong, tapi dia habaq kat rakyat bahawa Namrud hidup balik dalam Tammuz, anak yang dia kandung. Bahawa dia ni mengandung seperti mana mengandungnya Bunda Maryam kita. Dia habaq lagu tu. Jadi orang Mesir ni terpegul. Itu. Orang Mesir ni terpegul waktu tu. Contohnya bayangkan orang Mesir tu, rakyat jelata macam kita. Kita boleh akses maklumat. Mereka tak boleh akses maklumat. Apa saja yang diperkatakan oleh pendeta itulah yang mereka percaya. Faham tak? Jangan bayangkan waktu 3,000 tahun dulu macam sekarang. Tak. Dia tak macam tu. Orang dulu ni apa yang ketua kata, itulah yang mereka dengar. Faham? Kalau ketua muhung lah. Jadi daripada sanalah. Kemudian dia membuktikan ajaran itu dengan menanam pokok evergreen dia panggil. Pokok evergreen yang tumbuh daripada sebatang pokok kayu mati ni. Dia buat sihir ni. Sihir hakiki ni. Yang kemudian ditafsirkan oleh Semiramis kepada rakyat dia sebagai bukti kehidupan Namrud yang baru yang dah mati. Dia hidup dalam pokok ni. Pokok inilah yang kemudiannya dijadikan pohon Christmas. Tarikh kematian Namrud adalah 25 Disember. Faham tak? Oi, sedap topik ni, Mak Uji. Satu dunia memang dah kena pukau. Ya, kita tak tahu. Dan kita telan sepenuhnya. Tak berani ada orang nak menentang arus perdana ni. Jadi Namrud ni selalu hadir di dalam pohon evergreen dan meninggalkan bingkisan-bingkisan yang digantung di pokok Christmas. Malam Christmas tu dikagantung ranting-ranting. Ni di pohon tu. Di 25 Disember adalah hari beranaknya Namrud. Tadi saya kata beranak ke saya kata mati? Mati. Maaf salah. Hari beranaknya Namrud 25 Disember. Di sinilah asal usul pokok Christmas yang dirayakan oleh orang Kristian. Itu sebab ajaran Kristian ni dia dah bercampur aduk dengan ajaran paganism. Agama pagan sebenarnya. Nanti itu kita cerita di tempat lain. Jadi walaupun dikatakan bahawa Semiramis itu seorang perawan, walau ketika melahirkan Namrud tu, dia juga kemudiannya melahirkan seorang lagi anak selepas Namrud mati. Anak itu bernama Tammuz. Jadi adik kepada Namrud lah. Tammuz ni dia katakan dia habaq ke orang Mesir waktu tu anak tu adalah jelmaan semula Namrud. Tammuz diberi gelaran Orion. Diberi gelaran Orion yang bermaksud benih seorang wanita yang suci. Orion tu. Bukan Oreo, Mak Uji. Greek god lah. Yes, she's a Greek god. Yeah, you are correct. Nama Semiramis pula dikenali sebagai ibu perawan. Tengok, dia samakan dengan Bunda Maryam, ibu suci, dewi dari syurga. Dan di sinilah bermulanya penyembahan terhadap Semiramis dan anak Tuhan. Ini nampak tak cikal bakal agama Kristian hari ini? Nampak tak beza dia? Jadi itu sebab kita kena lawan penyelewengan. Agama Kristian hari ini bukan warisan Nabi Isa. Dia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh keturunan Namrud untuk menyesatkan manusia akhir zaman. Saya teruskan. Jadi melalui pengaruh dan pemujaan kepada Namrud, Semiramis ini dianggap sebagai ratu langit oleh rakyat Egypt dan Babylon. Dengan macam-macam nama gelarannya. Antara Namrud dipuja sebagai anak suci dari syurga. Melalui perjalanan sejarah dan pergantian generasi daripada masa ke masa, bangsa ke bangsa lainnya, penyembahan berhala versi Babylon Namrud ini berubah menjadi Mesiah palsu
Kemudian dia berubah. Dia menjadi pembawa alamat palsu, Mesias palsu yang berupa dewa Baal. Dia jadi berubah pula. Dia jadi dewa Baal, anak dewa matahari. Tapi benda yang sama je. Agama ni kemudian berpindah ke Mesir setelah Babylon jatuh. Di sana di Mesir, mereka menyembah Isis dan Osiris yang dikenali juga sebagai Horus. Dewa-dewa ni mempunyai nama dan asal yang sama. Osiris sama makna dengan Orion, iaitu Semiramis. Tu dia punya makna dia. Kemudian ajaran penyembahan berhala ibu dan anak ni, dia tersebar ke serata tempat lain di dunia. Bila Babylon jatuh, dunia dikuasai oleh kerajaan Egypt. Dia pun menguasai dunia ribu tahun juga. Jadi tersebarlah ajaran berhala ni masuk ke dalam agama-agama pagan dan pahaman-pahaman lama. Ini asal dia. Dalam agama pagan Rom disebut mereka ni, iaitu Orion dan Semiramis ni disebut sebagai Dewi Jupiter. Dewi Jupiter. Dewi Jupiter, Dewi Fortuna. Bahkan di Yunani. Kenapa Yunani? Sebab dia ada kaitan dengan Mesir. Ni jarang orang bahas. Tapi ada 2-3 orang yang selalu saya sebut nama, yang selalu bahas ni adalah Yang Mulia Ustaz Auni, dan juga Ustaz Muhammad Amin. Ini antaranya. Ini geng-geng Soleha lah semua. Geng-geng mereka ni lah, geng-geng melawan arus semua ni. Bahkan di Yunani, di China, Jepun, Tibet, kita akan berjumpa dengan model Mok dengan anak dia punya berhala dia. Watak-watak goddess Dewi kuno ni. Antara yang paling nombor satu adalah Semiramis, iaitu ibu kepada Raja Namrud. Dan disadur semuanya daripada kisah Semiramis, itu tak boleh pisah dengan Namrud. Okey, bawa ke dunia hari ini. Tuan-tuan lihat, dia punya artifak, dia punya gambaran Semiramis itu sama. Dewi Semiramis adalah sama dengan Statue of Liberty. Mauji. Dia punya gambar Semiramis dalam manuskrip lama ni semua, dalam lukisan-lukisan lama ni, sebiji gambar Statue of Liberty di New York, Amerika Syarikat. Dan saya research, Statue of Liberty itu dihadiahkan oleh Freemason Perancis. Kepada Amerika suatu pengisytiharan kemerdekaan 1774. Dihadiahkan oleh geng-geng waris-waris kepada Namrud ni, hadiah ke Amerika. Itu dia punya kesinambungan dia. Okey, poin nombor 2. Poin nombor 3. Kita nak faham susu galur sihir Hayali ni, kita kena faham akar dia betul-betul. Keturunan Fir'aun sehingga kini. Okey. Boleh tak? Boleh follow tak cerita saya? Boleh. Banyak. Pernah dengar tak cerita saya? Pernah. Tak, itulah bila tu kena buat research sikit sambil cakap tu. Ya, okey, bagus. Buat research. Keturunan Namrud ni sebenarnya berterusan sehingga hari ini, sehingga sekarang. Banyak kajian-kajian yang dilakukan. Salah satunya, saya nak recommend tuan-tuan untuk dapatkan ni, buku ni. Babylon, Konspirasi Babylon, Legasi Namrud dalam New World Order. Dapatkan kitab ni. Kitab ni Kejap. Oh, Masya Allah. Nak ambil gambar sekejap. Ya, ambil gambar. Saya merujuk banyak ke dalam bacaan kitab ni, tuan-tuan. Konspirasi Babylon, Legasi Namrud dalam New World Order. Tulisan Yang Mulia Ustaz Auni Muhammad. Ya. Ni saya merujuk di sini ni. Tuan Syed, sekarang ni kan, okey, macam ni. Tak maaf, Namrud, kemudian Semiramis. Yes. Kemudian Semiramis ni macam, sebenarnya saya susah cakap sebab Semiramis mak dan juga isteri kan. Okey, Ya. lepas tu ada Tamus pula bawah dia tu.
Ya, kemudian penyembahan berhala tercipta, ya, kemudian ada Firaun, ada ya. Samiri dan Dajjal. Yes. So is continuation of the first penderhakaan pertama. Dajjal itu hanyalah satu figura di antara rantaian-rantaian nabi-nabi kegelapan. Faham tak? Boleh? Boleh. Ya. So saya inverted comma lah bila sebut nama nabi tu. Apa kalau sebut Dajjal tu nabi? Nabi inverted comma, nabi kegelapan yang dibangunkan. Jadi dia rentetan-rentetan itu. Okay? So dia berterusan, dia punya bloodline tu berterusan. Sebagaimana tuan-tuan ingat daripada awal saya selalu bahas di antara Kobelism dengan Habilism ni, kebenaran ni, monotheism lawan polytheism kan saya selalu bahas. Polytheism ni dia ada dia punya nabi-nabi kegelapan. Sebelah tauhid ni pun ada rantaian nabi-nabi dia. Jadi daripada dulu kita ni bertembung benda ni je. Cuma kita nak baca dia tu jatuh dalam fikih tahawulat lah, membaca perubahan-perubahan akhir zaman ni. Jadi saya sambung poin nombor 3, keturunan Firaun sehingga sekarang. Apa kaitan kerajaan Mesir purba dengan kerajaan Mesopotamia? Ya, dia kerajaan Mesir purba, dia adalah kesinambungan kerajaan pertama di bumi. Kerajaan yang didirikan oleh Gilgamesh. Mesir adalah kesinambungan kerajaan pertama di bumi yang didirikan oleh Gilgamesh, iaitu kerajaan Babylon. Tamadun pertama manusia adalah Babylon. Ada dalam epik Gilgamesh. Gilgamesh ni Elias, Namrud sebenarnya. Kalau tanya Prof Solehah, kenapa tidak dibawa epik Gilgamesh ni menjadi rujukan? Barat tak mau baca benda yang buka pekung dia pun tak mau. Epik Gilgamesh. Dan salah satu bahan kajian Profesor Solehah adalah membaca batu bersurat Gilgamesh. Mau ingat tak Prof Solehah cerita? Dia mentafsirkan epik Gilgamesh. Gilgamesh tu adalah Namrud sebenarnya. Tapi Barat tak boleh lah benda ni. Buka pekongnya umat Islam akan tahu, oh Namrud dalam Quran cerita. Jadi dia tutup cerita ni. Tutup. Memang terkenal dengan cerita menutup sebenarnya Barat ni. Itu adalah makna hakiki Dajjal adalah menutup. Ingat tak? Kita bahas hari itu. Ya, ya. Okey, tak mana saya. Saya rujuk nota saya. Jadi keturunan Namrud ni masih berterusan hingga hari ini. Dalam banyak-banyak kajian yang dilakukan oleh banyak pakar-pakar ni, Mak Uji, yang ada di dalam buku ni, tuan-tuan, antaranya disebut, maka terbukti bahawa salah satu keturunan yang berada di dalam Illuminati ialah keturunan dari Raja Namrud. Ini kajian yang dilakukan ditulis dalam buku ni dan dilakukan oleh ramai sarjana dunia, bahawa bloodline of Namrud sambung ke Mesir melalui Semiramis, sambung ke dunia moden hari ini, antaranya adalah Rothschild. Keturunan Rothschild. Rothschild's bloodline, itu yang pertama. Saya sebut ni, saya ada dalam nota saya. Dari keturunan lain, iaitu keturunan Namrud ni, dia punya bloodline, genealogi dia. Selain daripada Rothschild, ada keturunan-keturunan lain, iaitu Astor. Nama family name tu Astor. Bundi. Collins. DuPont. Freeman. Kennedy. Ada juga pecahan, yes,
Ada juga pecahan ke timur. Li. Li. L-I. Tuan-tuan jangan terkejut. Kemudian Rockefeller. Di Xinjiang. Okay. Dan Merovingian. 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 Dan itu antaranya. Dan salah satu pecahan tu Reynolds. Reynolds dalam Illuminati dikatakan berasal daripada keturunan Firaun melalui kajian. Jadi tuan-tuan, kalau dihimpunkan keluarga yang saya sebut nama ni, keluarga inilah yang menguasai dominasi dunia sebenarnya. Okay? Mereka, kerana itulah mereka mau menguasai dunia hari ini di bawah pemerintahan mereka sebagai menyambung tradisi-tradisi keluarga-keluarga mereka. Okey, itu dia punya kesinambungannya. Teruskan. Saya bagi contoh sekarang pula. Berhentilah cerita Namrud tu. Seronok baca cerita Namrud ni, Mak Uji, dalam rujukan-rujukan lama. Lagi satu juga, ni. Saya pun bukan nak promosi ni sebab saya merujuk ni, nanti tuan-tuan tanya, tuan saya ambil cerita mana. Lagi satu. Messiah Osmaniyah. Messiah Osmaniyah. Tuan-tuan dapatkan kitab-kitab ni. Ini juga karangan Ustaz Auni. Saya bukan nak promosi dia, tak. Tapi bagus. Dan bila kita buat cross, dia panggil itu dalam akademik, dia panggil cross reference, faham tak? Cross reference ni daripada berbagai-bagai sumber. Dia Buku tu. Angkat lagi buku tu. Saya tunjukkan Okay. lagi. Messiah Osmaniyah. Okey dah. Okey ya. Pun karangan ni dia bercerita tentang konspirasi Yahudi. Konspirasi Yahudi Rothschild dan Don May. Konspirasi Yahudi Rothschild dan Don May dalam menjatuhkan khilafah Islamiah Osmaniyah. Macam mana dia plan? Oh dahsyat, depa ni punya kerja dahsyat, tuan-tuan. Kita kena kembangkanlah. Saya merujuk kepada ni dan juga sekejap. Tuan-tuan dapatkan juga ni kitab ni. Eskatologi. Mauji, kitab ni ya. Okey. Dan Okey ya. Ni tulisan Imam Ghazali dan ulama kontemporari Fazlur Rahman. Study comparative epistemologi klasik daripada manuskrip klasik tentang rukun yang keempat, rukun kiamat, tanda-tanda dia daripada ulama lama dengan ulama kontemporer, ulama moden sekarang. Fazlur Rahman ulama moden, yang tadi Imam Adni pun ulama moden. Jadi kajian cross, dia panggil cross tadi ni menemukan titik-titik persamaan yang banyak lah, Mak Uji. Saya tunjukkanlah jadi sebagai rujukan tuan-tuan untuk mendapatkan rujukan yang lebih dahsyat tu. Okey. Poin yang ke berapa dah poin saya? Poin keempat ke lima, tak tahu. Ni kesinambungan sihir hayali. Sihir hayali itu adalah, maksud dia adalah membuatkan manusia melihat yang nyata tu fata morgana dan membuatkan manusia melihat yang fata morgana tu nyata. Faham tak? Jadi apa benda yang law ni memang kita dibelenggu sihir hayali yang dahsyat sekali. Siapakah penerusnya? Mereka-mereka ni lah yang saya sebut tadi tu. Daripada keluarga, daripada keturunan Namrud ni. Yang tadi saya sebut. Saya sebut contoh. Siapa yang tak kenal the Kennedy family, keluarga yang paling berpengaruh di Amerika? Siapa yang tak kenal dengan DuPont? Antara DuPont ni keluarga. Antara keluarga yang memonopoli kilang senjata dunia. DuPont sebenarnya. DuPont juga buat beruh gigi, faham tak? DuPont ni buat beruh gigi juga.
Tapi dia ada satu perniagaan dia yang paling besar, kilang senjata, Mak Uji. Search habis itu, oh dahsyat, rupanya banyak benda yang kita ni. Lagi, 1809. Merovingian. Who are they? Merovingian adalah kerabat diraja British. Lee, keluarga Lee. Lee ni dia berpusat di Hong Kong. Siapakah Lee yang paling kaya? Lee Ka-shing nama dia. Tonton tulis nama ni. Tonton Google. As he come up, pop up. Lee Ka-shing, the richest man in Hong Kong. So these people, walaupun dia tak ramai, ada dalam 15, 20, 30 saja clan family dia, mereka menguasai kekayaan dunia. Lee Ka-shing. Eja dia L-E-E. L-I. Lee Ka-shing. Lee Ka-shing. Dan mereka nak hilangkan asal tu, mereka eja lah ni L-E-E pun dia juga. Maaf kan, ini benda-benda yang harus dibongkarkan. Benda-benda yang begini. Ada. Chinese tu, sebab dia boleh sampai ke Chinese tu. Macam mana link dia ke Chinese tu? Lee tu. Dia mengamalkan pegangan awal Namrud, iaitu intercultural marriage. Oh, okay. Namrud ni dia kulit hitam. Dan dia membangkang arahan awal Nabi Nuh jangan menikah dengan kulit lain. Kush yang mula-mula menikah. Kush yang melahirkan Namrud. Kush ayah dia, bapa Dengan Semiramis. Semiramis kulit putih. So, perkahwinan cross culture ni berlaku. Okay. Ya. Merovingian ni kan? Merovingian. Vingian, ya. Yes, Kalau tengok kat sini, dia ni mempunyai keturunan dikaitkan dengan royal bloodline dan mendakwa mereka salah silah tertentu diwariskan zaman dulu-dulu. Dia terkenal sebagai Holy Blood, Holy Grail. Yeah. Kemudian lebih popular dan idea ini menjadi lebih popular melalui Dravidian. Da Vinci Code. Dia Da apa ni? Vinci Idea ni menjadi popular lah melalui inilah Da Vinci Code sekarang ni. Yeah. So in summary, Merovingian adalah dalam Memang wujud. Yes. So dia dalam family bloodline kerajaan diraja British. So kerajaan diraja British pula dia bloodline dia bercampur dengan hampir seluruh raja-raja Eropah pula, faham tak? Dia berkait habis dengan kerajaan raja Jerman, raja Perancis, semua dia bercampur. Itu Merovingian, Mauji. Okey, saya teruskan poin yang seterusnya, sistem pemerintahan. Jadi pertubuhan dan negara-negara mana saja yang disebut United atau Union. Sebut je United atau Union, dia adalah di bawah pengaruh direct ataupun indirect kepada kesinambungan Namrud, Fir'aun, turun sampailah kepada sama ada keluarga-keluarga ni sahaja yang mengawalnya. Contoh yang pertama, tonton dengar. Selepas je Perang Dunia Kedua, dunia disogokkan dengan idea satu pemerintahan dunia di bawah United Nations. Okay? Which hari ini we know betapa tak berfungsinya United Nations itu untuk memegang piagam yang mereka perjuangkan. Faham tak? Muhong semua. Jadi semua negara di dunia diwajibkan bernaung di bawah United Nations. Kalau hang tak masuk, hang akan dikucilkan. Ada tak negara di dunia yang tak masuk? Ada. Negara dia aja tak masuk. Negara mana? Negara haram zadih itu, faham tak? Dia aja tak masuk. Hak lain semua masuk. Dia seorang duduk di luar.
Jadi bila dia buat kekejaman ke apakah, saya tidak tertakluk kepada piagam bangsa-bangsa dunia yang dia sendiri cipta sebenarnya. Tuan-tuan kena halus ni bab ni. Tuan-tuan kena halus. Okey, Mak Haji ada apa nak cakap? Bengong kita ni semua. Okey. Buktikan hujahmu. Tuan saya sembang kuat, sembang kari bah orang Kedah ni. Tuan-tuan, jangan kalut nak habis. Kalau kita tak habis ni pun, kalau tuan-tuan kata Tuan Syed sambung lagi cerita ni, bulan depan kita sambung. Tuan-tuan lihat, Mak Haji Google sekarang. Logo United Nation. Google sekarang. Saya terjemahkan. Jadi macam padi, macam apa? Macam padi tu dengan apa? Tangan tu kan? Google sekarang, Mak Haji. Apakah bentuk United Nation, logo United Nation? Dia gambar macam dunia. The Okey. whole world, peta dunia. Ada jaringan. Dia ada macam jaring-jaring kan? Dia ada macam Dan diserkupkan. dia macam pukat macam tu kan? Is it right? Spider web. Yes. It looks like a spider web. Yes or no? Ya. Nah, dengar ni elok-elok Mak Haji dan juga sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman lama dalam Quran. Kamathalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah. Selain daripada ajaran Allah. Selain yang diturunkan oleh Allah. Adalah perumpamaan seperti labah-labah yang membuat sarangnya. Tuhan ajak kita kuat-kuat. Jadi, bila saya jumpa tu kan, Masya Allah, dalamnya bahasa Quran kita. Rupanya, itu adalah kamasalil ankabut. Mereka-mereka yang mengambil kepercayaan bahawa United Nation ini adalah pelindung dunia. Adalah orang-orang yang percaya mengambil ajaran selain daripada ajaran Allah. Kenapa Mak Haji minum? Entahlah, kita ni macam lahir-lahir memang dah terjebak gitu. Nak keluar pun tak tahu lagu mana nak keluar. Itulah jadi golongan songsang. Itulah yang Mak Haji cakap tadi. Yang benar distigmatiskan, distigmakan, dijadikan barang ketakutan orang. Yang benar tu. Dan yang batil itu diangkat sebagai kebenaran. Itulah dia khayali sebenarnya. Okey. Itu saya kupas satu-satu tu sebagai bentuk persediaan kita. Okey, saya sambung. United States of America. United Kingdom. Those were negeri-negeri awal yang dikuasai oleh genealogi darah-darah Namrud, darah-darah Fir'aun, darah-darah Semiramis, darah-darah Dajjal. Faham tak? Itu. Ini orang tak mau cerita. Tambah-tambah kalau orang tu pergi mengaji kat United Kingdom, mampu hidup balik dia nak cerita. Saya mengaji pokok pisang. Tak apa. Okey, United Kingdom. Bukankah penjajah United Kingdom ni adalah penjajah yang paling zolim atas muka bumi? Soalan saya tanya. Yes or no? Ya. Termasuk USSR. Yes. Tengok dalam sejarah penjajahan, banyak penjajah yang bunuh manusia paling banyak adalah Empire Britain. Empire Britain bunuh manusia di Afrika, di dalam perang Gatling, dalam perang Masai. Pelemak. No. Empire United Kingdom, Britain membunuh 12 juta penduduk asal Kepulauan Australia, Aborigin tu, Mak Haji. Bermula pada tahun 1787 sampai lenyap. Okay. Ni saya nak cerita.
United States of America was once a colonial of British. Do you know or not? United States of America was once a colonial to British United Kingdom, dan dia merdekakan itu pada tahun 1780 sekian. Itu tak apa, dia merdeka awal. Itu sebab Amerika ni dia punya tahun merdeka dia 200 tahun lebih, betul ya? Do you know that how many umat Islam yang dibunuh di benua kecil India semasa pemerintahan British di sana? Tuan campur habis ini semua. British adalah empire pembunuh nombor 1 atas muka bumi. Empire pembunuh nombor 2 muka bumi adalah Perancis. Bukan Portugis, bukan juga Belanda. Depa ni awal. Alright. Nanti kita ceritalah, banyak sangat saya cerita. United States of America, kemudian naik United Kingdom. Dan jangan pernah lupa juga United Soviet Socialist Russia at one time. Dia didirikan oleh Karl Marx. Ingat tak, Karl Marx ni dia adalah descendant Yahudi yang membangunkan kepercayaan Tuhan tak ada. Ingat tak itu saya cerita? Dia yang bangun. Dia yang menegakkan kerajaan United Soviet Socialist Russia. Okey, dan jangan malu juga untuk menyebut ada satu lagi United. Apa itu United? Yang terdiri daripada 7 wilayah. United apa? United Arab Emirates. UAE. Aduh. UAE. Dubai. Satu kenyataan yang pahit untuk kita telan. Kerana kita, nenek moyang kita, yang memang kita tahu kiblat umat Islam itu beradanya di bumi Mekah. Kita tahu. Dan for the last 100 years, almost lah Mak Uji, for the last 100 years, 1826 sampai 1926 sampai 2026, kita tahu perubahan geopolitik telah berlaku di tanah dan bumi Mekah. Bumi Mekah telah dikuasai oleh keluarga Ibnu Saud yang macam-macam orang mempertikaikan dia punya susur galur keturunan dia. Tidak bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bersambung dengan so-called puak-puak ni juga sebenarnya. That's the reason why mereka begitu mengangkat tinggi fahaman yang menghancurkan keharmonian umat Islam, iaitu fahaman Wahhabism. Wahhabism juga salah satu daripada sihir-sihir khayali yang sering kali memecah belahkan manusia di bumi tanah Melayu. Yes or no? Ya, betul. Yes or no? Saya tanya tu je. Terlalu saja. Hal-hal remehlah yang diperdebatkan. Itulah kaedah menghancurkan umat Islam. Umat Islam tidak boleh dihancurkan daripada luar. Sebab dia ada semangat, aku nak mati. Faham tak? Kalau mai ikut luar ni. Itu kerana kita mewarisi DNA Tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita mewarisi kekuatan spiritual ucapan itu. Yang tidak ada pada mereka. Jadi the only way to destroy kekuatan monoteism Tuhan ni adalah menghancurkan daripada dalam. Lagu mana nak perancok daripada dalam dengan menghidupkan pahaman Wahhabism yang lahir sekitar jatuhnya Turki macam tu je Mak Cik. Dan antara ulama paling terkenal Wahhabism ni adalah Sheikh Abdul Ghafur, iaitu Elias Snow Hargrunji. Yang pergi mengaji dengan puak-puak ni di Mekah 1800 ujung abad ke-19. Itulah waktu bangunnya fahaman ini yang telah diresapi. Ini berdasarkan kupasan
Ustaz Auni dalam Mesiyah Uthmaniyah. Lama dah mereka ni masuk. Kita je yang tak perasan. Lama dah pok-pok ni. Pok-pok Dajjal, pok-pok Yahudi ni. Lama dah masuk. Beratus-ratus tahun dah mereka masuk. Sebagaimana mereka menjajah kita. Daripada 15 sebelah, dia belum masuk lagi 15 sebelah. Sebab 15 sebelah di alam Melayu adalah tempoh antara kerajaan Portugis dengan Belanda, faham tak? Portugis dengan Belanda dia tak ada kena-mengena sangat. Dia tak ada dalam line yang utama sangat. Dia tak ada. Depa tu sebab apa dia punya kolonialism Portugis dengan Belanda dia lenyap, faham? Dia tak ada legasi mana. Legasi Britain ni naik. Selepas turunnya Portugis, Belanda, Britain lah yang menguasai dia. Gitu. Apa kaitan dengan sihir Hayali? Inilah sihirnya. 1824, sihir pertama yang dibacakan di alam Melayu oleh Sir Stamford Raffles. Dengan merampas semua manuskrip ilmu lama orang Melayu, bawa balik ke Britain, mereka edit balik, baru mereka hantar balik. Dan dihantar pula dengan beberapa ulama' yang mereka train daripada awal. Antaranya Syekh Abdul Ghafur, hantar mai ke Nusantara untuk merosakkan pegangan. Daripada itu berlakulah Perang Padri yang pertama. Menguji. Perang Padri berlaku di Aceh, di ranah Minang. Kerana hasil doktrinasi Snow Hargerunjeh ni, Wahhabism tu sebenarnya. Dan pahlawan dia yang paling terkenal adalah Imam Bonjol. Kita perlu baca sejarah ni dengan tauhid dan melihat kejahatan. Baru kita dapat teranglah sikit. Kemudian kita ada UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Megah bila dapat status UNESCO dunia. Tonton tengok situs-situs, site-site yang diiktiraf oleh UNESCO. UNESCO tidak akan mengiktiraf kalau tempat itu tempat lahirnya kekuatan spiritual manusia. Dia tak akan iktiraf. Tapi kalau tempat itu tempat yang melahirkan kesesatan manusia selari dengan ajaran nenek moyang mereka dulu-dulu. Okey? Ini ajaran Namrud, cepat je lah. Saya bagi contoh. Ni yang saya dengar sendiri daripada Profesor Mokhtar Saidin. Saya tanya dia, kenapa Sungai Batu tidak mendapat pengiktirafan UNESCO? 2 kali Prof Mokhtar Saidin submit kepada UNESCO katanya. Tidak diiktiraf. Ada je benda tak kena. Oh itu tak cukup, ni tak cukup. Tapi bila mereka submit je Pulau Pinang sebahagian punya cultural heritage tu, terus dapat submission. Apa sakit hati dengan Pulau Pinang? Tak. Sejarah Pulau Pinang adalah sejarah tempat berimpunnya ramai pengkhianat manusia di atas muka bumi. Di salah satu negeri selat tu yang ada link dengan Singapura kan? Ya, betul Menguji. Maka Pulau Pinang dengan Singapura. Yes. So megah bila kita dapat pengiktirafan UNESCO. Kenapa Sungai Batu tidak diiktiraf oleh UNESCO? Ini yang menjadi hujah sesetengah sejarawan-sejarawan kita yang memang mangkuk dia tu, mangkuk, saya panggil mangkuk, faham tak? Ada 2 makna mangkuk, faham tak? Mangkuk yang pertama, acuan dia tu memang acuan Yahudi British. Itu sebab saya sebut dalam video-video saya. Kita melahirkan begitu ramai cendekiawan yang dikandung oleh rahim bangsa Melayu, namun benihnya benih kolonial British. Itu yang saya maksudkan. Yang pertama, mangkuk, acuan. Yang kedua, memang mangkuk. Orang yang tidak merujuk titik ilmu ni daripada sumber ilmu yang benar. Memang mangkuk. UNESCO.
Dan macam-macam lah Mak Uji, macam-macam lah. Panjang lah cerita dia. Jadi, saya sikit lah sebagai ini kan, kesimpulannya. Saya masuk kepada kesimpulan. Ada lagi, sikit lagi nota saya ni Mak Uji. Kalau semua kata okey, ramai kata okey, saya teruskan. Ada sikit lagi. Sebelum saya masuk kesimpulan. Kita Tuan-tuan teruskan. okey ke saya Boleh. sambung sampai 9.30 okey ke? Boleh. Okey. Kalau kita Okey nak tak kalau rakaman saya ni penuh. sambung sampai Boleh. 9.30? Okey tak? Boleh. Kalau boleh saya sambung lah. Saya sambung sikit lagi. Ada nota saya tak ada nak habis. Tuan-tuan pernah dengar tak tentang apa ni? Pernah dengar tak tentang tadi saya dah sebut tentang keluarga dia tu. Tuan-tuan pernah dengar tak tentang Knight Templar? Tuan-tuan? Yang dapat apa? Night Pernah. Ya. Sir. Knight Templar yang banyak tu, perang salib tu. Gelaran Sir tu kan? Yes. Yang bila pergi perang tu dia bubuh lambang salib di dada tu. Nah, dia cerita dia ni, saya baca cerita. Pada tahun 1118. Saya ada satu kitab juga. Allahuakbar. Tak ada dekat saya. Saya ada satu kitab pula. Nama kitab tu History of Crusade. Tuan-tuan tulis. Nanti tuan-tuan cari tahu. History of Crusade. Sejarah peperangan salib. Bagaimana dia bermula, siapa yang memulakannya, untuk apa, bagaimana dia punya modus operandi dia. Jadi saya cut it short, pada tahun 1118, satu kumpulan tentera yang bernama Knight Templar telah dibentuk. Knight Templar 1118. Tengok, 1118 bermulanya perang salib yang pertama 1109. Macam tu lah. Perang salib pertama. Jadi dia buat satu ketumbukan batalion. Batalion elit mereka dipanggil Knight Templar telah dibentuk. Knight Templar ni lah yang mula-mula dalam perang salib itu telah berjaya merampas Baitul Maqdis Jerusalem dan juga telah mencipta. Tapi mula-mula depa pergi tu dengan semangat agama, faham? 1109 macam tu. Ni zaman Salihuddin Al-Ayyubi naik. Ni zaman dia. Perang salib pertama tak sampai. Perang salib kedua, Knight Templar dapat rampas Jerusalem, Baitul Maqdis. Okey. Kemudian mereka memerintah Baitul Maqdis lebih kurang 80 tahun. Dia bunuh habis. Yahudi, Bani Israel yang awal dia bunuh mana-mana yang betul. Umat Islam dibunuh semua 80 tahun. Sehinggalah Salihuddin Al-Ayyubi naik dan terjadi perang salib ketiga. Dalam geng-geng tentera perang salib ni ada satu batalion nama dia Knight Templar. Yang bila dia pakai baju tu dia ada gambar salib. Okey. Depa ni lah yang duduk korek-korek Baitul Maqdis ni. Sampailah di Baitul Maqdis tu depa jumpa dengan tempat Nabi Sulaiman yang dulu dikatakan kumpulan tersebut telah menemukan harta yang tak ternilai harganya. Tepat di bawah Baitul Maqdis. Masa perang salib kedua tu depa menguasai 80 tahun. Depa korek bawah tempat Masjidil Aqsa tu depa jumpa kitab-kitab sihir yang Nabi Sulaiman ambil, himpun daripada zaman dia tu. Dia himpun dan dia sorok. Depa jumpa. Okey. Milik kitab-kitab sihir purba, milik Bani Israel dulu-dulu yang dirampas oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pula rampas kitab-kitab sihir ni dan sorok dia dalam bilik rahsia bawah Masjidil Aqsa. Ni dalam sejarah ni. Knight Templar ni jumpa dan depa ambil kitab sihir tu, depa belajar. Semuanya depa belajar. Dan bagaimana nak berhubung dengan Al-Masih Dajjal tu sendiri. Tengok, dia connect balik kepada Samiri yang pertama, mau ingat tak? Itulah pasalnya hari ini, mereka nak ambil juga Masjidil Aqsa tu untuk membangunkan yang dipanggil sebagai
Haikal Sulaiman. Tahta Sulaiman. Tapi bukan Nabi Sulaiman nak duduk. Yang nak duduk tu Dajjal asli Samiri tu. Faham? Tu dia punya cerita dia. Kemudian Knight Templar ni balik ke Eropah. Dan mereka mengamalkan sihir ni. Sampai satu masa, raja-raja Kristian Eropah ni mengharamkan Knight Templar ni. Mereka ni sihir. Jadi mereka ni diharamkan, mereka duduk sengap-sengap, dia meresak dan dia berkahwin apa benda semua dengan 13 keluarga tadilah. Dan mereka inilah yang mengawal dan menguasainya. Ini dipanggil ilmu fiqh tahawulat, faham tak? Jadi ada benda-benda yang kadang-kadang dah ada bukti belum? Inilah dia orang tak mengaji. Dia fiqh tahawulat ni tuan-tuan. Dia adalah kebolehan menafsirkan perubahan keadaan daripada masa ke semasa, masa ke semasa. Dia bukan macam fiqh munakahat, bukan macam fiqh nidah. Dia ni fiqh berubah sepanjang masa, faham tak? Dialah kebolehan membaca itu. Itu poin saya yang terakhir, Mauji. Dan sebagai rumusan saya, sebelum mengakhirkan, kesimpulan kita adalah yang pertama, legasi Namrud tidak berakhir. Dan selari dengan kenapa nama itu disebut di dalam Quran, pastilah kalau Al-Quran itu kita yakini berfungsi sebagai cermin akhir zaman, menyuluh kegelapan. Pasti ada cerita yang ingin disampaikan oleh Allah melalui pengkisahan Namrud, pengkisahan Fir'aun, pengkisahan Bani Israel, pengkisahan Samiri. Tuhan tak akan sebut nama orang tu kalau tak penting. Quran ni bukan nak isi benda tak penting. Kalau Tuhan sebut nama dalam Quran, memang penting watak. Itu dipersetujui oleh semua ulama-ulama. Nama kalau Tuhan sebut memang penting. Maksudnya Tuhan tak sebut nama Khidir dalam Quran. Yes or no? Apakah Khidir tidak penting? Bukan. Tuhan sebut hamba-hambaku yang soleh. Maksudnya selain daripada Khidir akan ada banyak lagi tu figura-figura yang macam Khidir ni akan lahir di akhir zaman. Itu takrif dia. Itu sebab dia tak sebut khusus. Tuhan sebut khusus Namrud. Tuhan sebut khusus dia berkelahi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan hanya mengajar menghancurkan berhala. Dia juga mengajak manusia sampai kiamat menyembelih lembu Samiri yang ada dalam kalbu manusia. Bukan sembelih zahir semata-mata. Itu kepercayaan tu. Nabi Ibrahim mengajak manusia menyembelih lembu Samiri yang duduk keliling hati manusia ni sebenarnya. Itu hakiki Nabi Ibrahim punya ajaran. Dan dia berada dia disandingkan dengan Namrud. Faham tak? Dia disandingkan dengan Namrud. Dan Nabi Ibrahim juga lambang orang yang menghancurkan sihir khayali Namrud. Yang mengatakan aku pun boleh buat macam Tuhan. Bla 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 bla. Tuhan ajak pula. Bila geng-geng Namrud ni sekarang ni tak boleh berhadapan dengan kebenaran, geng Namrud wajib menggunakan kekuasaan untuk melenyapkan Ibrahim di dalam diri kita. Saya satukan begitu, Mauji. Poin yang pertama. Sebagaimana Namrud hidup sampai hari ini, Ibrahim juga ada dalam diri kita. Yang kedua, sihir khayali yang menampakkan fata morgana itu nyata dan yang nyata itu fata morgana berubah bentuk. Dia bukan lagi dalam bentuk tali zaman Fir'aun, faham tak? Dia bukan lagi dalam bentuk tongkat Nabi Musa. Dia dalam bentuk dan nama-nama baru yang telah ditukar supaya manusia tak boleh ligan antara bentuk-bentuk sihir khayali yang telah berubah nama daripada tali di zaman Nabi Musa, tongkat di zaman Nabi Musa menjadi tali yang mengikat manusia hari ini adalah polytheism yang pertama. Yang kedua, humanism. Yang ketiga, empiricalism. Yang keempat, liberalism. Yang kelima, pluralism. Yang keenam, hedonism. Yang ketujuh, komunism. Yang kelapan, demokratism. Yang kesembilan, kapitalism. Yang ketujuh, globalism. Yang kesepuluh,
one world organization, dan coming soon, one currency organization, and finally, one religion, one world religion akhir. Inilah bentuk-bentuk perubahan-perubahan. Jadi poin saya yang terakhir, bagaimana memelihara dan memulihkan diri dari sihir khayali. Tidak ada tidak tempat lain kembali kepada Al-Quran dan hadis sepenuhnya. Al-Quran adalah keajaiban manusia. Ruqyah terbaik untuk menghidupkan kembali ruh Rabbani yang telah disihir adalah Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menghidupkan dan memperluaskan pengertian dan penggunaan tauhid dalam kehidupan seharian. Melebihi pengertian sempit yang dibangunkan oleh sesetengah agamawan ni yang telah disihir khayali oleh guru mereka di barat juga. Yang hanya menyempitkan pengertian tauhid kepada ibadat semata-mata. Dan yang terakhir sekali, perlahan-lahan menyediakan perbekalan zahir dan perbekalan batin. Dan meningkatkan amanah dan wasiat kepada generasi anak cucu untuk menghadapi as-sa'ah sebenarnya. Okey? Jadi habis poin saya, Muji. InsyaAllah. Kalau ada soalan, saya jawab satu dua. Awak semua senyapnya pasal apa? So sekarang ni macam dalam bidang komunikasi lah, macam apa? Komunikasi AI, apa? Telefon semua kan. Yang kuasai AI memang for sure je. Yes, so it's nothing wrong pandangan saya. It's nothing wrong with the technology. Pegang tu. Gunakanlah teknologi yang baik sebab Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis sahih pun menyebut tentang ilmu umat Islam. Di mana pun kamu bertemu, lebih kurang lagu tu dia punya hadis itu. Di mana pun kamu bertemu dengan ilmu, ambillah dia dan rabbanikan dia kembali. Okey, keywords dia adalah pakailah ilmu apa pun selama mana kita mengenal titik tolak dia di mana. Jangan sampai AI menggantikan NI. Jangan. Di titik tolak dia kalbu kita. Dia lagu tu. Pakailah AI selama dia kita tak hanyut dalamnya. Macam sekarang, famous digital ID is going to one point sahaja. Hanya untuk mengawal manusia sepenuhnya. Faham tak? Nanti orang kata saya ni mazhab konspirasi. Faham tak? Nanti orang kata saya ni mazhab konspirasi ni, pokok ni. Habis tu nak ditolakkan di mana hadis Nabi yang mengatakan lepas ihsan tu adalah as-sa'ah tu nak kat mana? Kau mengaji tak fiqh tahawulat? Selalu saya jawab, kau mengaji tak fiqh tahawulat kadang-kadang. Kalau kau tak mengaji fiqh tahawulat, kau diam-diam gini. Tetap usah bertengkar, faham? Sebab tak guna pun kalau kita nak bertengkar dengan orang yang tak ada ilmu, faham? Orang ada ilmu ni dia tak bertengkar, dia membentangkan tesis. Jadi kalau ada orang ngajak-ajak tuan-tuan bertengkar ni, tuan-tuan tinggal lah. Itu orang mengaji 3 suku, faham tak? Mengaji tak habis itu. Orang yang ada ilmu ni, dia tak bertengkar. Dia dengar pendapat orang, oh okey. Dan dia melihat, okey, kemungkinan. Itu yang diajar di dalam Islam, bukan nak ajak berdebat. Ya, itu jawapan saya lah. Apa puan pada yang bertanya. Ada lagi soalan tak? Okey, ada lagi? Tak ada. Ada Zoom, sila bacakan. Okey, jawapan saya direct pada mereka yang di Zoom. The writing, it is written on the wall lah. Semua orang pun boleh baca. Itulah pepatahnya. It is written on the wall. So I don't have to mention in details. Okay. It's written on the wall. Seluruh doktrinnya begitu. Maksudnya apa yang saya bahaskan tadi tu, it's written on the wall. So kalau kena kat kita,
Kalau kita kena telan, kita telan lah. Macam tadi saya sebut. United Arab Emirates. Memang geng-geng otai-otai dulu yang mengagungkan bangsa Arab ni. Dia tak boleh terima, faham tak? Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Tapi saya hujah. Hang tengoklah ni. Menatang Arab ni lah bangsa yang paling dajal atas muka bumi. Bumi Jeddah tu dulu tuan-tuan. Ni nak cerita. Sesuci-suci tempat tanah Arab tu, dia bawa masuk pengkalan tentera Amerika bubuh banyak-banyak di United Arab Emirates. You know not? What does it mean? Oh, menjaga keamanan. Daripada siapa? Satu, dua. Puak-puak Arab ni lah yang menghancurkan banyak ajaran-ajaran lama, tapak-tapak kuno, warisan daripada Nabi Muhammad SAW daripada sebelum-sebelum. Mereka perancok habis. Tunggu nak perancok makam Nabi je mereka tak berani nak buat. Faham? Lain daripada tu mereka perancok habis dah. Kita ni tak boleh buka lagi kebenaran dalam diri. Itu United Arab Emirates. Malaysia, it's written on the wall. I don't have to mention, okay? Awak tak berani cakap lah. Kan masalah. Mungkin yang ayat- salah satu written on the wall tu adalah banyaknya Freemasonry Lodge di Malaysia. Yes. Saya baru nak komen tu sebenarnya. Tuan tahu tak? Setua-tua bangunan Freemason yang pertama di Malaysia ni ada di Seremban. Faham tak? Dan pun tengok di Seremban dekat dalam tu kawasan tu. Saya pergi sendiri tengok. Masya Allah. Rupanya lama dah akak mereka ni duk menyalak. Dan berapa banyak orang Melayu yang sekarang ni, maaf cakap, kalau saya berani hentam Pak Arab, takkan kita tak berani hentam Melayu yang dikandung dalam rahim Melayu, tapi benihnya benih Dajjal, benihnya benih kolonial. Kuat tu. Very strong. Kuatlah. Yang meneruskan agenda-agenda mereka demi menguasai dunia. Itu namanya hegemoni. Hegemoni ni monopoli depa saja. Kan hari itu saya cakap salah satu ciri Namrud dia ni adalah dia dominan tau. Dia dominan kaya, dia dominan semua. Dominan. Daripada Nabi Adam lagi. Geng-geng kegelapan ni memang dominan. Ingat tu, pegang tu kuat-kuat. Kecewa. Macam mana nak cakap? Kecewa. Jangan kecewa. Kerana daripada dulu, pengikut kebenaran, semuanya bipoti. Faham tak? Kenal gaya emoji. Daripada Nabi Adam, dia tak dominan kekuatan fizikal dia. Kobil lebih dominan fizikal dia. Sado, six pack, faham tak? Itu sebab dia boleh hentam habis. Dia dominan. Cerdik dia dominan. Sehinggalah turun kepada Kush bin Ham. Ham bin Nuh. Turun pula daripada Nuh pergi ke Ham. Ham pula dominan pula. Nak banyak pula Kush lagi dominan. Kush tu digambarkan raksasa, faham tak? Dapat pula baju zirah. Dikatakan dalam kitab, dia mendapat bajunya Nabi Adam. Nabi Adam ni ada satu pakaian daripada syurga. Bila dia bubuh pakaian ni tuan-tuan, semua manusia tunduk. Dikatakan diwaris, dapat kepada Namrud. Itu cerita panjang cerita dia ni. Banyak cerita saya ni. Okey. Jadi mereka ni dominan daripada dulu sampai akhir zaman. Dia tak akan berubah. Yang menjadi ujian adalah pengikut-pengikut Ibrahim. Pengikut-pengikut Nuh alaihissalam. Pengikut-pengikut pengikut-pengikut Adam. Yang begitu tertib. Faham tak? Nak lawan ke mana? Lawan boleh, tertib pula. Kita diajar, Nabi mengajar kita dalam perang. Bila orang tu mengucap, asyhadu alla ilaha illallah, tak boleh bunuhlah. Dia ajar. Tengah-tengah nak angkat dia kan. Asyhadu alla ilaha.
Mereka tak peduli, dominan. Hang kata, hang tak kata, aku bubuh habis. Kita diajar kod-kod daripada langit. Ini tak boleh, itu boleh, begini boleh. Kita ni ada ni dalam ruang yang sempit ini kita kena bertahan. Mereka ruang dia bebas dia nak buat binatang apa. Anak ngampak pun boleh berhubungan sampai melahirkan anak, sambang muharam pun tak ada masalah. Jantan, lembu jantan pun boleh, lembu betina pun boleh. Mereka boleh belakang. Kita tak boleh. Inilah ujian untuk orang yang memegang tauhid kepada Allah. Itu je jawapan saya. Jadi pilihlah antara kemewahan, kedominasian dunia dengan ketenangan langit. Pilihlah antara dua. Dan sejarah itu cukup panjang untuk memberikan kita rujukan memilih yang mana satu. Itu jawapan saya pada soalan di Malaysia ni macam mana. Okey. Bukan tak apalah, salah bukan tak apalah. Tetapi saya sebenarnya saya tengah tengok, okey, kita ada lebih kurang tadi 30 orang kat dalam ni. Kan mudah-mudahan ada 30 orang yang dapat pencerahan. Ialah yang boleh membekas di hati tu kan Tuan Syed. Kita kadang-kadang daripada kumpulan yang kecil ni lah satu kata orang gerakan yang kita boleh ingatkan anak cucu kita sebenarnya untuk berfikir dengan cara yang betul. Dan saya nampak juga di dalam media sosial dah banyak orang mula bangkit dan bercakap tentang isu-isu ketuanan bangsa tu sendiri, Melayu tu sendiri kan. Dah kalau tengok, kalau dalam Facebook saya tu, saya dah mula like benda tu, dah ada banyak, dah selalu dekat wall tu boleh baca banyak apa ni, isu-isu yang sebeginilah. Maksudnya ada kumpulan kesedaran apa ni tentang perkara ni kan. Canggahan pendapat itu biasa dalam apa jua bidang juga memang akan berlaku, tapi at least ada satu keturunan kesedaran tentang perkara ini. Jadi Tuan Syed, kita dah lebih dah 1 jam sebenarnya, dan terima kasihlah banyak-banyak. Jadi kita tutup dulu kuliah kita. Jadi alhamdulillah daripada keseluruhan perbahasan pada pagi ini kita mula memahami bahawa legasi Namrud sebenarnya tak pernah berakhir. Namrud mungkin telah mati, Babylon mungkin telah runtuh, tapi cara fikirannya terus hidup dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Saya masih ingat lagi The Hanging of Babylon lagu tu masa kecil hafal lagu tu. Okey. Daripada Babylon kepada Firaun kepada Samiri hinggalah ke fitnah akhir zaman sampailah kita bertemu si Dajjal. Kita dah Dajjal ni yang pernah dipeluk dijaga oleh Jibril juga kan alaihi salam. Jadi benda ni sangat kata orang signifikan kenapa dia begitu manusia ni kan bila dikaitkan dengan Jibril tu, dan juga dan siapa pula yang sebenarnya rahsia-rahsia di langit tu yang tahu selain daripada Dajjal. Nabi Isa lah juga yang tahu yang kenapa asbab kalau kita tengok kuliah-kuliah kita yang lepas, asbab kenapa Nabi Isa ni diturunkan yang boleh melawan fitnah Dajjal ni nanti insya-Allah. Jadi semuanya bergerak dengan asas yang sama yang tadi, iaitu usaha menjauhkan manusia. Tadi kalau kita cakap pasal Babylon, Firaun, Samiri ni kan, dia adalah satu gerakan ataupun usaha menjauhkan manusia daripada tauhid dan pergantungan kepada Allah. Inilah dia sangat sangat selari dengan Al-Quran, kerana Al-Quran bukan saja mencerita sejarah untuk dikenang, tetapi untuk dibaca sebagai pola berulang dalam kehidupan manusia. Firaun disebut berulang kali dalam Quran, Samiri juga disebut, Karun juga disebut, kaum-kaum terdahulu juga disebut, kerana manusia sentiasa mengulangi kesilapan yang sama dengan wajah yang berbeza. Dulu ada manusia menyembah patung, tapi hari ini kita menyembah kuasa, material, ego, sistem dan pemikiran yang meminggirkan Tuhan. Termasuklah secara tak sedar mengaku je lah saya pun macam tu juga. Jadi sebab tu ilmu fitan ni sangat penting, kerana fitnah terbesar bukan bila kita meninggalkan agama secara terang-terangan, tetapi bila kita merasakan
diri kita berada di jalan yang benar, tapi sedangkan kita dipengaruhi dengan naratif yang menjauhkan diri kepada Allah. Aduh, saya ni bercakap memang saya rasa sangat dekat dengan diri saya benda ni kan, tentang ego Namrud kita, kesombongan Firaun kita, tipuan Samiri kita dan fitnah Dajjal. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi cahaya membantu kita di fitnah akhir zaman ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Syed Abdul Aziz Al-Kubra, dan kita insya-Allah pada bulan hadapan kita akan bertemu dengan topik yang baru. Kita akan bahaskan satu topik lagi yang baru. Dan Tuan Syed dah ada topik, dah ada tajuk je. Okay, kita nak ikut kita punya apa yang kita rancang ke atau bagaimana? Ya, apa yang kita rancangkan hari itulah. Okey, nanti kita akan Psikologi fitan juga, cuma pecahan lain. jadi nanti tunggukan apa dia pecahan yang seterusnya, dan insya-Allah saya dikabarkan, saya pun Tuan Syed belum cakap dengan saya, tapi saya dah nampak dah poster-poster yang Tuan Syed akan turun ke Johor Bahru pada bulan berapa Tuan Syed? 6 Bulan 6, 20 berapa 24 berapa? 27 kalau tak salah. 27 okey, nanti saya akan cuba saya akan wawarkan juga kepada ahli kita yang ingin bertemu secara live dengan Tuan Syed dan juga Prof Saleha di Avenue M nanti insya-Allah. Avenue M dulu, kalau dulu panggil M Suite lah, dekat sana, dan nanti kita akan berjumpa dan tunggukan kita punya pengumuman lah insya-Allah. Saya mau uji kalau ke Johor Bahru saya ni. Ya, saya tahu itu dengan Allah yarham. Bukan Allah yarham, kita panggil kalau Sultan ni? Almarhum Sultan Johor, masya-Allah. Jadi Tuan Syed, kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang berdiri tanpa memerlukan, wahai yang selalu ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sentiasa menzalimi diri kami, Allah. Makhluk yang lemah, makhluk yang rendah, yang tercipta daripada debu-debu di bumi. Ampunkanlah dan janganlah Engkau tinggalkan kami kepada diri kami sendiri. Janganlah Engkau serahkan diri kami kepada nafsu kami sendiri. Janganlah Engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri. Bimbinglah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Rabbul Jalil. Bimbinglah kami dan tetapkan istiqomahlah hati kami di jalan-jalan yang kami damai dengan menyebut nama-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Semoga Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Tuan Syed. Ya, sama-sama. Terima kasih Tuan. Terima kasih Ya, Tuan Syed. sama-sama.